Hai semua, pernah tak anda betul-betul amati peta Asia Tenggara? Rantau kita ni sebenarnya sangat luar biasa. Ia padat dengan pelbagai bentuk muka bumi yang menakjubkan, dari puncak gunung yang tinggi sehinggalah ke hamparan laut, sungai dan tasik yang luas. Jadi dalam sesi penerangan hari ini, jom kita sama-sama teruk ke rahsia geografi yang membentuk rantau Asia Tenggara yang kita diami ini. Okey, untuk penerangan kali ini, kita ada 3 fokus utama. Pertama, kita akan kenal pasti negara-negara di Asia Tenggara. Kedua, kita akan tengok pelbagai bentuk muka bumi di sini. Dan yang ketiga, kita akan selami kisah sungai dan tasik utama yang ada di rantau ini. Ringkas dan padat. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya ada satu soalan cepu mas untuk anda. Cuba teka, berapakah jumlah keseluruhan negara yang terdapat di Asia Tenggara? Cuba fikirkan sejenak. Kalau anda jawab 11, tepat sekali. Ya, ada 11 buah negara semuanya. Rantau kita ni bukan kecil ya, keluasannya mencecah lebih 4.5 juta kilometer persegi. Kedudukannya juga sangat strategik, terletak di antara latitude 11 darjah selatan hingga 28 darjah utara dan longitude 93 darjah timur hingga 135 darjah timur. 11 buah negara yang kita bincangkan tadi ialah Malaysia, Myanmar, Thailand, Kemboja, Laos, Vietnam, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, Timor Leste dan juga Filipina. Apa yang istimewanya, kedudukan negara-negara jiran kita ni sangat strategik sebab sebahagian besarnya dikelilingi oleh jalan air dan laut-laut utama dunia. Baiklah, mari kita masuk ke bahagian pertama iaitu pembahagian kawasan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Untuk mudahkan kita faham, ahli geografi bahagikan rantau ini kepada 2 kategori utama, Tanah Besar Asia Tenggara dan Kepulauan Asia Tenggara. Negara di Tanah Besar seperti Thailand dan Vietnam bersambung terus dengan benua Asia. Manakala negara di kepulauan seperti Indonesia dan Filipina pula terdiri daripada gugusan pulau. Tapi yang paling unik adalah negara kita sendiri, Malaysia. Semenanjung Malaysia terletak di bahagian Tanah Besar, manakala Sabah dan Sarawak pula megah berada di bahagian kepulauan. Hebat kan? Sekarang, mari kita uji sikit daya tumpuan anda. Berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi, cuba jawab soalan ini. Adakah negara Laos tergolong dalam kumpulan Tanah Besar atau Kepulauan Asia Tenggara? Agak-agaknya yang mana satu? Memang betul, Laos terletak di Tanah Besar. Tapi ada satu fakta yang sangat krusial yang anda wajib ingat. Laos adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dikelilingi sepenuhnya oleh daratan. Maksudnya, Laos ni langsung tak ada kawasan pinggir laut, macam terperangkap di tengah-tengah. Okey, seterusnya kita bergerak ke bahagian kedua. Kita akan lihat bentuk muka bumi yang ada di Asia Tenggara. Secara umumnya, ada 4 bentuk muka bumi utama yang anda perlu kuasai. Pertama, pinggir laut. Kedua, tanah pamah. Ketiga, tanah tinggi. Dan yang terakhir, gunung berapi. Keempat-empat ciri muka bumi inilah yang menjadikan rantau kita ni sangat pelbagai dan unik. Kita mulakan dengan kawasan pinggir laut. Kecuali Laos yang kita sebut tadi, hampir semua negara di rantau ini dianugerahkan dengan garis pantai yang panjang. Cuba bayangkan bunyi deruan ombak dan angin laut. Rantau kita dikelilingi perairan penting seperti Laut Andaman, Laut China Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Laut-laut ini bukan sekadar cantik tau, tapi ia adalah laluan perdagangan antara bangsa yang sibuk dan pastinya syurga hidupan laut. Beralih pula ke kawasan Tanah Pamah. Antara kawasan yang terkenal ialah Delta Sungai Mekong di Vietnam, Delta Irrawaddy di Myanmar dan Lembah Menam Chao Phraya di Thailand. Kenapa kawasan ini sangat penting? Sebab Tanah Pamah di sekitar sungai-sungai ini terbentuk daripada mendapan aluvium yang luar biasa suburnya. Jadi tak peliklah kalau ia menjadi lubuk pertanian dan kawasan penanaman padi sawah yang paling utama. Seterusnya, jom kita mendaki ke kawasan tanah tinggi. Rantau kita mempunyai banjaran gunung yang dikelaskan kepada gunung lipat muda dan gunung lipat tua. Perkara yang paling mengagumkan ialah sistem tanah tinggi di sini sebenarnya bersambung jauh dari banjaran Himalaya di utara sana. Contoh banjaran yang terkenal termasuklah banjaran Arakan Yoma di Myanmar, banjaran Annam di Vietnam dan mestilah banjaran Crocker di negara kita sendiri. Bila sebut pasal pergerakan pelat bumi, saya teringat satu lagi ciri fizikal yang ekstrim. Cuba teka, negara manakah di Asia Tenggara yang paling rancak dengan aktiviti gunung berapi? Bayangkan lokasi lingkaran api Pasifik. Ya, jawapannya semestinya Indonesia dan Filipina.
Dua negara ini memang terkenal dengan deretan gunung berapi sebab lokasinya terletak betul-betul di zon tektonik yang sangat aktif. Di Indonesia, kita ada Gunung Merapi, Kerinci dan Krakatau yang sangat ikonik. Filipina pula terkenal dengan Gunung Mayon dan Pinatubo. Walaupun letusannya berbahaya, debu vulkanik inilah yang menjadikan tanah di sana sangat subur untuk bercucuk tanam. Sekarang kita masuk ke bahagian terakhir sesi ini, iaitu mengenai sungai dan tasik utama yang menjadi nadi kehidupan di Asia Tenggara. Anda sedang melihat Sungai Irrawaddy, sungai yang paling panjang dan terpenting di Myanmar. Cuba bayangkan, ia mengalir sejauh 2,293 km sebelum bermuara di Laut Andaman. Untuk masyarakat di sana, sungai ini adalah segala-galanya. Ia menjadi lebuh raya air untuk bot-bot besar, membekalkan sumber ikan dan mengairi kawasan sawah padi yang luas terbentang. Kalau kita ke utara sikit, di Thailand ada sebatang sungai ikonik iaitu Menam Chao Phraya. Sebagai fakta ringkas, Menam tu sebenarnya bermaksud sungai dalam bahasa Thai. Selain mendapat aluviumnya yang subur, sungai ini sangat popular dengan pasar terapungnya. Aktiviti ini sangat meriah sedia kala di Bangkok sampaikan tempat itu digelar Venice Timur. Menam Chao Phraya juga merupakan laluan pengangkutan penting sampaikan kayu balak pun dihanyutkan menerusi sungai ini. Macam mana pula dengan tasik? Jom kita fokus pada dua buah tasik yang paling menonjol di rantau kita. Tonle Sap di Kemboja dan Danau Toba di Indonesia. Satu info menarik, perkataan Tonle dan danau itu sendiri membawa maksud tasik mengikut bahasa tempatan mereka. Walaupun dua-dua dipanggil tasik, karakter mereka sangat berbeza. Tonle Sap ialah tasik air tawar semula jadi yang paling besar di Asia Tenggara. Saiznya boleh mengembang berkali ganda apabila ia menampung lebihan air dari Sungai Mekong pada musim tengkujuh. Manakala Danau Toba pula adalah satu magis geologi. Ia sebenarnya sebuah tasik vulkanik purba yang terbentuk hasil daripada letusan gunung berapi yang sangat dahsyat lebih 73,000 tahun yang lalu. Menarik bukan? Baiklah, kita dah pun mengembara melihat keindahan dan kekuatan geografi Asia Tenggara slide demi slide. Sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Mengapakah segala bentuk muka bumi, rantaian gunung yang mega serta rangkaian sungai dan tasik ini tersangat penting kepada penduduk Asia Tenggara? Cuba renungkan bagaimana alam fizikal ini menentukan di mana kita membina rumah, apa makanan harian kita dan bagaimana tamadun masyarakat kita terus berevolusi. Terus pupuk rasa ingin tahu anda sebab dunia geografi ini sangat menakjubkan. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama saya hari ini.